kita akan buat kereta saya lah. So kereta Vira ni. So jom kita tengok lah. So saya ada 2 ke 3 nak buat. Pasal saya nak restore balik kereta ni. So first thing first, ada satu lower arm bush tu saya nak tukar. So jom kita tukar sekali, okay. Alright, so information, kereta dah parking lama dah actually. Dah dekat berapa bulan lah. Saya tak bawa pasal tak ada aircon. Tu je lagi tu bush sebelah lower arm ni. Dia dah rosak. So saya dah order. And then engine semua kira okey je. Tak ada masalah. Biasa engine 1.8. Turbo TD05. So turbo besar dah rosak. So nak buat balik, nak cat. So nak beli fender Kansai dengan skirt Kansai. Bumper still maintain Evo 3. So nanti nak cat balik lah. Nak cari barang-barang part-part sikit. So jom kita tukar yang bush belakang dulu. Kita ambil bush dia. Okay, ni lah bush dia. Ni Vira Gen 2 Arena Persona. Boleh pakai wajah, boleh pakai. So dia 1 degree caster front lah. So low arm aku punya depan full wajah. So saya OPCD 114. Belakang pun wajah juga, knuckle semua wajah, saya combo wajah. So ni bush dia lah, dia caster dia, tengok lubang dia, caster dia. Dia akan tolak tayar depan tu ke depan sikit. Sekarang kan dekat belakang kan. So saya nak tolak tayar tu pergi depan. So dia ambil jack mana, and then saya tunjuk macam mana nak tukar. Senang je, tak payah. Okay guys, aku itu hari dah rekod sebelah, buat sebelah. Lepas tu rekod, lepas tu voice plug tak ada. So saya kena buat lagi sebelah lah. Nasib baik sebelah belum buat lagi. So boleh nampak inilah dah siap. Ini dah boleh masuk 2-3 jari lah. So caster bush dia akan tolak ke depan. So boleh tengok sini saya dah siap. Lepas dah belah driver side. Belah driver side dia belum buat. So boleh tengok kan. Ini 2 jari je. So caster bush dia akan tolak tayar ke depan. So sekarang jom kita buat sebelah pula. Hari tu hari saya rekod dengan phone. Memori pun dah full. And then dia punya mic dia tak tahu kenapa ada problem. Saya nak pakai mic tapi mic pula buat hal. So ni pakai barang jap. Panas-panas. Jap di sana. So kita start balik. Daripada nasib baik saya sebelah belum buka sebelah. So buat belah driver side pula. So basically balik jack dulu bikin. Tak betul. Tunduk bawah ya. Okay. So basically aku dah siap lah sebelah pula. Lepas tu rekod tak ada bunyi. Jam aku. So hari ni kita buat hari ni aku tak ada berapa hari ni aku cakap. Kita buat yang sebelah pula. So kena buka lower arm lah, senang sikit. Pasal boleh je kalau tak buka lower arm. Boleh je tak buka lower arm. Tapi bush yang baru tu susah. Pasal dia poli kan. Kita tunjuk kan. So buka lower arm lah. Lower arm pun baru berapa skru buka actually. So jom kita buka. So GoPro senang sikit. Dari phone susah. Tak payah. Sudah bateri pun tak kuat. Macam mana? Big bar pula. Bateri pula tak kuat. Tak charge barang-barang. Semua tak charge. Kita kena charge. So breaker bar.
charge. Lagi ni pun aku nak buat. Ni kena buat apa tu, underglow. So nanti lah kita buat. Itu senang je. Kita buat siap kereta ni dulu. Okay. Sekejap. Nampak tak? Nampak kan? Nampak? Boleh tak? Tinggi sikit. Tinggi sikit lah. Okay. Lama tak jalan, tengok berkarat. Susah guys. Tengok ah. Rapat-rapat dengan gearbox. Gearbox dia nampak. Tak ada tempat. Tak nampak? Tak nampak. Ini gearbox 4 wheel. Gearbox 4 wheel ni sempit sikit. Pakai tangan. Okey. Bawah je. Okay, so aku dah buka. Sekejap. So dah buka. So nampak di bush dia. Bush dia. Uish. Boleh tahan lah. Ni belum rosak lagi. Yang sebelah sana dah bergecai. Kita buka. Okay, nampak? Nampak lah. Nampak lah. Nampak hammer. Try ketuk dulu. Tak boleh. Okey. Aku tadi ketuk-ketuk tak keluar. Ni bush lama dia. Ni bush. Tak ada bush. Matahari guys. Aku buat malas nak parking. Bateri pun tak ada. Pinjam kat kereta di mana tak. Tak potong ni.
baru dia poli. Nampak dia ni lubang. Sekejap. Nampak tak lubang? Satu hitam atau biru kan. Yang biru ni tengok dia negatif, dia positif satu. Tu apa, caster boleh positif, boleh negatif. Jadi terpulang pada korang. Selagi aku ambil satu, ada 0.5, 0.3, ni kosong. So ni negatif. Negatif pula positif. Aku nak macam ni. So macam ni lah. Kita masuk. Aku nak keluar ke depan. So simple ya. Ni hitam, risk ke apa ke korang. Aku suka ni hitam. Pasal senang nak masuk. Ada kain aku. Ambil, masuk, ketuk. Ketuk. Tada. Dah masuk, kita masuk balik. Kita masuk balik. Uish, panas lah. Nampak? Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak kot. Okey, sini juga. Okey. So kita masuk yang ni dulu. Nampak tak? Tak nampak kan? Sorok kat dalam kereta ni. Bumper. Okey. Nampak tak? Sikit-sikit. Ni dah je kot. Masuk bawah ni ya. Hammer. A few moments later. Okay, tadi bateri gun pun habis. GoPro pun habis bateri. So saya charge jap. GoPro tengah power bank. Pasal gun tu bateri aku charge. So back. Kita kembali kepada tadi mana kita berhenti. Okay. Kita ikat luar. Okay, and then ni boleh bawa masuk. Ni tak masuk. Tengok sikit. Okay, screw. Okay. Mana nak dia? Mana nak dia? Alamak, mana orang sini? Tak ada. Kat. Panas weh, panas. Okey. Minat pula. Ni ringkat. Dan boleh tak? Okey. Macam biasa, bawa ambil bush. Semua dah hancur. So, kena beli lagi dulu lah. Pakai dulu.
stabilizer bar. Apa ni stabilizer ni bar Apa ni orang panggil sate bush. Semua dah terpecah. Nanti dulu lah, pakai dulu. Ni aku order dekat Shopee Motorsport. Kereta ni semua Shopee. Pasal jimat duit, and then sama je barang. Orang beli barang Shopee bukan cakap semua new. Kita tengok lah dia punya kedai. Ok, dah siap. So kenapa kita tukar caster kan? Pasal ni nampak tak? Dia tayar dia, aku pakai 17 tayar besar. So kena pakai apa ni? So lagi satu mirror dia ke belakang. So saya nak ke depankan tayar. Itu pasal pakai bush caster 1 M ke 1 inci. Aku pun dah lupa. 1 inci kot. Kita pasang. Okey, main keluar. So boleh nampak sini aku pakai 17 25 45 17. So dia besar. Aku suka besar. Aku suka besar-besar. Main macam mana Bob 21 aku. Settle. Okay. So jap, power bank kat poket jap. Okay, so dah settle. Good. So turunkan jack. Kita tengok. Alah, lepas satu jack ni skru pula tercabut. Okay, sekarang dah boleh tengok. So sini 3 jari. So 3 ke 4 jari lah. So dia ke depan sikit. So tayar dah ke depan. And next kita buat alignment pula. So aku rasa tu hari ni settle. So nanti kita buat alignment. Kita tengok alignment okey ke tak okey. So sekejap, nak tolak mana ni masuk. Ya, so kita dah siap. Actually dah siap. And then so next kita akan buat apa tau. So saya nak tukar fender Kansai. So dia ada keluar sikit. And then belakang kan kita nak buat arch juga. Arch belakang tu. So lepas dah buat arch belakang dengan fender depan tu, saya nak cat kereta. So saya nak cat kereta mungkin rasa warna apa korang recommend sikit. Warna apa lawa untuk kereta ni. Saya rasa macam kuning lah. Kuning Evo 3. Macam mana? Okey lah warna kuning. Rasa warna kuning lawa tak? Semua okey kereta. Cuma engine pun okey. Engine korang tahulah, bolt on turbo 1.8, turbo Tilio 5 biasa-biasa je. Engine bay semua dah cat. Cuma aircon yang tak ada. Aircon nanti kena buat. So sikit-sikit je lah. So tengoklah, kalau video ni panjang, aku rasa next video tu kita pergi buat alignment. So saya ada buat kerja sikit-sikit. Ni nak masuk underglow sikit. Ni nak pasang underglow. Tu je lah. So saya rasa sampai sini saja. Atau mungkin ada lagi. So bye bye. See you on the next vlog. So ni episod 1
kita restore balik Evo 3. Okay.